Ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Dalam kuliah sebelum saya dah sebut secara tak langsung tentang kalimah ataupun huruf muqatta'ah. Alif Lam Ra didatangkan dengan 3 huruf. Yang mana kita tidak baca dia, kita tidak eja dia. Kenapa tak boleh nak eja? Sebab tak ada baris. Nak eja macam mana? Bukan A, I, U. Nampak? Kakiku tak ada baris. Jadi tak ada baris, kita tak boleh nak eja. Minta maaf, orang Kelantan panggil tak boleh nak pukul. Tak boleh nak pukul, tak boleh nak eja. Tak boleh nak baca. Nampak? A, ta, ba, ada baris. Alif, lam, ra, tak ada baris. Justru kita tidak baca dia, kita sebut dia. Alif, lam, ra, sebagaimana surah Al-Baqarah. Juga 3 huruf. Al-Baqarah, 3 huruf. Alif, lam, mim. Surah Al-Fil, 3 huruf. Surah Al-Fil, 3 huruf, ada 5 ayat. Surah Al-Fil ada 3 huruf mula-mula. Tapi di sana ada baris. Alif baris atas, lam baris atas, mim mati. Alam tara, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 3 huruf, tapi 3 huruf ada baris. Alif lam mim juga ada baris. Al-Baqarah tak ada baris. Justru kita tak baca dia, kita tak boleh eja dia, kita sebut Alif Lam Mim. Di sini surah Yusuf, kita juga sebut Alif Lam Ra. Sebagai huruf yang terpotong. Muqatta'ah. Dalam Al-Quran, 114 surah. Surah-surah yang didahului dengan huruf yang terpotong. Huruf muqatta'ah. Yang mana kita sebut dia. 1 huruf Nun, 2 huruf Yasin, 3 huruf Alif Lam Ra, 4 huruf Alif Lam Mim Sad, 5 huruf surah Maryam. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kita sebut satu-satu. Sebutir-sebutir. Daripada 114 surah, surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah sama ada 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Ada 29 daripada ni. Ini bermakna 29 daripada 114 surah. Surah-surah itu dimulai dengan huruful muqatta'ah. Apa maksud dia? Rata-rata kata mufassirin, Allahu a'lamu bimuradi. Allah Ta'ala sahaja mengetahui tentang maknanya.